Ria Pagi Era bersama dengan Azrin dan juga Dan Brambo, Duniaku Maxisku. Dan kalau kita bersama dengan pendengar kita tadi, sekarang ini kita bersama dengan seorang pelakon hebat. Tentunya untuk Drama Sebabak. Drama Sebabak kali ini seperti dijanjikan kita ada Azhar Sulaiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar Nil? Alhamdulillah sihat. Okeylah, inilah Azhar Sulaiman. Awak merupakan artis yang pertama kami tampilkan Yelah, dalam drama Sebabak. Ini satu cabaran sebenarnya. Cabaran dia tak ada skrip, tak ada apa. Kami biarkan kepada anda berdua, awak dan juga Dane, belasah saja. Saya bagi situasinya ya. Okey. Seorang datuk berjumpa dengan seorang datuk yang lain, datuk yang kaya raya ni. Mereka saling belagak sekarang. Standby camera, rolling camera, lighting, silent on the set. 3, 2, 1, action. Sama hari ya. You dah call cakap dengan PAI dulu ke sebelum you call I ni tadi? Ya, saya dah cakap dengan PA system you. Okey. Ya. You Datuk D ya? Ya, saya dah Datuk D, Datuk Dodol. Datuk Dodol ya? Ya, Datuk Majid. Macam ni. Datuk Majid. Tujuan saya telefon ni, apa kelasnya Datuk Majid ni? Saya tengok berniaga sudah hampir 20 tahun. Tapi masih lagi dengan perniagaan kambing, lembu-lembu akikah. Ya. Kita ni banyak membuat amal jariah. Kita kena banyak bersedekah. Saya dapat, banyak saya keluarkan. Kalau saya dapat 1 juta, 900,000 saya sedekah. Tapi tengok Datuk macam saya. Baru ni saya telefon David Copperfield ya. Saya baru saja jumpa dia minggu lepas. Dan dia akan hadir untuk show saya. Saya ada buat annual dinner untuk staff-staff saya. Awak mau Datuk D boleh datang? Saya cuma pergi annual planner saja ya. Datuk Majid. Datuk, sebelum tu ya, saya dapat dengar daripada PA saya, you sedang bercinta dengan seorang artis ya, artis baru. Ini off the record ke ataupun saya boleh beritahu pada staff saya tu? Ini off the record. Itu bunyi suara Datuk Majid, itu bunyi suara isteri Datuk Majid ke? Kenapa bunyi dia macam muka? Datuk, saya sebenarnya dekat workshop ni, kereta Myvi anak saya ni dia rosak sikit sebenarnya. Maafkan Datuk, saya. ada workshop ke Datuk? Maafkan saya tak pernah dengar kereta murah-murah macam ni. Saya tahu kereta semua yang berjenama. Paling kecil kereta saya pakai pun Hummer ya. Inilah Datuk, saya sebenarnya Datuk, sempena annual dinner company saya nak membawa semua artis pergi ke Singapura Datuk. Dari Datuk, tadi awak free ke minggu depan? Kenapa Datuk, free? Bukan free lah Datuk, tapi dia ada potongan sikit lah. Macam dia pakai aset gaya Datuk, kita ni. Sekejap, saya tengah ni ya. Saya ni kalau bersembang dengan Datuk memang selalunya betul lah kata Datuk Majid tu. Begini, Datuk Majid. Begini, apa kata kalau kita jodohkan anak kita? Ini jodohkan bagus. Anak kita? Ya, jodoh anak Datuk yang tak lawa tu. Datuk, kerana saya kesihankan dia. Datuk, begini Datuk, saya sedar anak perempuan saya tu tak lawa sangat. Tapi apalah kurangnya anak Datuk yang fail SPM. Kalau sorry. Fail SPM, kahwin ni anak saya yang kurang cantik tu, saya rasa sesuai sangat Datuk. Come on. Oh my God. Saya bukan nak memilih Datuk. Maksud saya Datuk Majid. Hold on, wait. I explain dekat you. How to explain to you. Macam ni maksud saya nak jodohkan anak Datuk Majid dengan saya. Bukan dengan anak saya. Sekarang ni nama Datuk Majid dah tukar nama apa? Datuk Majid panggil saya Datuk Majid juga. Saya nak panggil Datuk Din. Saya Datuk D, Datuk Dodol. Datuk Dodol ni kalau you nak jadi anak I tak boleh nak bayangkan lah nanti masa hari raya you nak salam tangan I. Kita tak payah bersalam. Kita hi, give me 5. Macam tu. Datuk, saya sebenarnya dah tandas ni. Sama lah dengan saya. Wow. Ada orang ketuk tandas saya sekejap Datuk. Sekejap ya. Ini dah mencabar. Isteri saya pula kata ada surat berdaftar kena sign. Tak apalah. Ini sudah mencabar tanda saya. Tandas Datuk ada wifi. Ini dalam tanda saya sekarang ada disco. Ada sound system. Kerana saya sibuk, saya sempat pergi ke pusat hiburan. Jadi saya berhibur dalam tanda sendiri sambil bersabun. Wow, tandas Datuk ni hebat sungguh lah. Saya rasa bukan Wow Idris yang buat. Hijaz Kasturi ya. Hijaz Kasturi. Saya bagi pada kontraktor Hijaz Kasturi. Saya rasa tu untuk wedding Datuk ni saya sanggup sponsor makanan. Makanan saya saja. akan bagi keropok leko, lompat tikam, nasi
pun ada. Saya biasa dengar. Okeylah. Saya biasa- Engkat, terima kasih Azhar. Okey, Pak Din. Aduh, ya hebat tu. Apa pengalaman terbaru Azhar? Okey, buat masa ni baru saja selesai satu drama dengan TV station tempatan. So, hopefully bulan depan saya akan start filem dengan Danny X Factor. Wah, Filem terbitan terbaru dia, Danny X Factor nak produce filem. Ya, Azhar sendiri bila? Oh, saya sendiri. Biar orang lain lah buat itu. Bagilah orang lain. Faham? Kalau you nak belasah semua, siapa lah nak. Terima kasih Azhar. Ayolah, penyokong anda. Terima kasih Azhar. Alright, take care.